Okey, rezeki saya kembali semula ke episod yang keempat, dan kali ini menampilkan seorang lagi wajah penting dalam pendidikan negeri Johor, Encik Muhyiddin bin Suyud. Selamat datang, Bos. Pegawai Pendidikan Daerah Pontian. Bila mula menggalas jawatan sebagai BD Pontian? 1 bulan 12, 2025. Okeylah, dah makan 2 bulan jugalah kan. Kenyanglah duduk kursi tu. Dekat 2 bulan. Servis lama lagi? Hampir 2 tahun. 2 tahun. Banyak benda boleh buat. Dan kita akan berdepan dengan RPM lagi 10 tahun. Baik, antara perkara yang menarik perhatian saya tadi, bila sebut pasal keluang, dia bercakap tentang memberi keyakinan, murid-murid yang berkeyakinan, yang berdaya tahan. Bagaimana perkara yang seperti ini boleh dicorakkan pada murid-murid? Terima kasih Tuan Haji. Berkaitan dengan bagaimana mencorakkan murid untuk perkara yang dinyatakan tadi. Kita boleh laksanakan dalam proses PDPC dulu. Fokus kepada bilik darjah. Maknanya perlunya ada guru, ada perlunya murid dan ada bahan sumber di dalam bilik darjah itu. Maka proses untuk menunjukkan keyakinan kesejahteraan murid itu boleh proses dalam PDPC itu sendiri. Kalau pelajar tidak berkeyakinan, kita rujuk, kita berikan dia dorongan. Kalau guru di dalam kelas itu beri dorongan kepada pelajar-pelajar, kerana dalam kelas itu mempunyai perbezaan yang pelbagai. Taraf dia pencapaiannya, taraf IQ dan sebagainya. Yang mana perlu kita ada pembezaan dari segi pengajaran belajar. Maka pembelajaran pembeza-beza itu boleh diterapkan dalam proses PDPC supaya pelajar yang agak lemah itu boleh diberi perhatian. Itu kan keyakinan kesejahteraan kepada murid yang lemah tadi. Dan itu satu pendekatan yang boleh dilaksanakan dalam proses PDPC. Itu saja. Jadi emosi pelajar dalam kalau standard 4 tu 4.42 tu mengatakan bahawa emosi pelajar perlu diberikan oleh guru itu supaya emosi pelajar berfokus kepada pembelajaran dan siangsa ditenteramkan kesejahteraan murid dalam kelas itu. Maknanya tidak ada rasa rendah diri dan sebagainya dalam proses belajar itu. Dan guru boleh memberikan jika pelajar itu ada kelebihan atau berjaya membuat sesuatu penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru, guru boleh beri pujian. Pujian ni bukan setakat berikan hadiah atau sebagainya, mungkin beri senyuman ataupun beri ketepukan kepada pelajar. Itu pun salah satu perkara yang boleh kita lakukan untuk kesejahteraan pelajar dalam kelas itu. Jadi itu menjadikan para pokok yang penting yang perlu dimiliki oleh setiap guru yang masuk dalam kelas, mana perlu adanya emosi, pujian, penghargaan, kesejahteraan murid dalam kelas itu perlu dilaksanakan sepenuhnya. Maknanya bolehlah berlaku dalam kelas je kot, kan? Boleh. Lepas satu cikgu masuk, cikgu berdua, cikgu ketiga, cikgu keempat, boleh. Semua orang berikan dorongan yang sama, keyakinan yang sama. Boleh. So maknanya tak payahlah ada program-program besar lah. Program apa ni? Program memberi keyakinan kepada murid, kan? Tak. Sebenarnya dalam itu, dalam kita lihat dalam standard bagaimana emosi boleh dilihat dari persekitaran dalam kelas itu sendiri. Betul. Setuju saya. Dari persekitaran emosi dia, persekitaran fizikal dia. Itu bukan. Tapi saya impress Cik Muhyiddin boleh cerita tentang 4.4.2, boleh ingat semua dalam standard 4, padahal dah lama tak ngajar ni. Ini kita sebagai pemimpin mesti memahami bahawa standard 4 itu merupakan perkara pokok yang perlu dikuasai oleh semua guru. Nadi, jantung dia kan, terus segala-galanya. Betul lah. Mudah-mudahan lah PPD Pontian terus cemerlang di bawah kepimpinan Encik Muhyiddin. PPD yang hebat macam ini, yang menguasai alat-alat kualiti SK, saya harap dia dapat dicontohi lah. Tahniah, saya ingat sekadar itu dulu. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Anyway, penjelasan pun mantap, dia jelas tentang proses-proses yang berlaku. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Sepatah dua kata akhir. Saya ucapkan selamat bersara Tuan Haji Saliman dan saya bertuah dapat berjumpa dengan tokoh yang hebat dalam pendidikan. Terima kasih banyak.